Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana uh, kita nak tekap Google Map. Okey, mungkin ni antara kemahiran asas dalam Grab. Contoh kat mana kita nak pergi. Okey, kita try tekap simple lah. Kita pergi ke Jepun lah. Nihonikom Shop. Okey, kita pergi Jepun, kita area dekat Disneyland lah. Kawasaki. Funabashi. Okey. Okey. Kita nak tekap peta Disneyland yang simple ni kan. Okey. Tak payah semua. Saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tekap dengan skala yang betul. Okey. Okey. So, contoh saya nak tekap okay, kita bikin dekat sikit lah. Okey, contoh bangunan ni. Ni kalau kita tengok mungkin bangunan okey, mana picture Caribbean ni ke apa lah. Okey, kita tengok mungkin bangunan ni dengan jalan ni kita nak tekap untuk buat ni kan. So, yang paling penting saya kecilkan sikit. Okey. Kita kena ada kita punya apa namanya? Skala ni 50 meter. Okey. So, kita nak tekap, saya gunakan skrin ni. Kita snipping tool ni, kita tekap contoh kawasan ni. Okay. Tekap sekali dengan scale. Kita Ctrl C, copy, dan saya buka satu contoh MFI pun tak apalah. Saya just nak buat simple je. Okay, kita dapat buka kita punya tu. Saya tekan Ctrl V, okay, dia keluar macam ni kan. Mana kita nak letak? Okay, saya letak pada koordinat 0, 0. Okay, contoh saya dah tekap sini. Okay, so saya buat satu line L, enter. Step seterusnya kita buat line. Okay, gunakan auto. Buat satu slant dan point ni ke mana? Maknanya ni dah 50 meter kan. Okay, so kita select semua ni. Okay, line ni ada kat sini kan. Kita tekan SC untuk scale. Kita besarkan dia. Saya ambil point ni dan sekarang kita tekan reference. R, enter. Sini ke sini ni adalah berapa? 50 meter. Jadi 50, 000. Okey, gambar ni dah berat sikit. Dia dah jadi sebesar 50 meter. Okey. Katakan saya nak kita buat simple je. Saya nak kita tukar layer supaya contoh rack ni ke untuk kita boleh tekap. Okey. Kita tekan PL, polyline. Okey, contoh saya nak tekap jalan ni lah. Okey. Sekarang kita kena offkan kita punya snap tu. Tekan F3 dan F8 kita offkan. Tekan PL, polyline. So, tekan F8. Okey. Kalau nak tekap, kalau straight kita boleh putar straight je. Contoh ni jalan ni straight sampai sini dan ke sini. Okey. Ni saya buat je. PL lagi. Katakan ni jalan ni. Sini. Okey. Ni saya tekap je macam ni. Okey.
Lepas tu kita tekan bangunan PL je. PL. Okey, yang ni kalau 90 darjah saya cadangkan kita tekap dia macam ni dulu. Okey, lepas tu saya ambil ni, copy je supaya dia selari macam ni. Lepas tu tekan PL, tekan ataupun kita tekan RO, rotate, pilih titik ni dulu, sini lebih kurang, C, enter untuk copy, dan 90. So dia dapat selari macam ni. Jadi kini pun copy. Ni dia tak dapat, mungkin siapa guna CV 3D ke, yang tu dia akan dapat tepat. Ni untuk kalau kita nak buat pelan secara ringkasan. Okey, jadi lepas tu saya tekan PL lagi. Mungkin yang ni senang sebab dia selari sini. Ni saya copy dulu. Copy, letak lebih kurang dekat sini. Okey, lepas tu PL. Okey, sambung secara sini. Okey, contoh macam ni. Jadi ni saya buat PL lah, just nak tunjuk. Ni saya sambung sini. Contohkan saya dah trace macam ni. Okey, dua bangunan ni, contoh ni jalan lah. Okey, kalau nak kemaskan, text. Kita boleh add vertex untuk tarik. Kita kena offkan F3 dulu. Off snap. Sini, add vertex. Kita boleh sini pun add vertex. Kita boleh, kalau bahasa Jepun kita boleh awaseru, samakan dengan jalan ni. Okey, ni add vertex. Kita okey, katakan ni jalan itu. Okey, saya buat satu lagi PL. Kita ada rumah kat sini ke? C, enter. Okey, contoh kita dapat macam ni. Okey, so kita boleh select macam ni, copy, kita tarik keluar macam ni. Contoh kita bawa ke sini, saya tekan, contoh kita onkan auto, kita cari nombor yang paling senang, contoh 60,000. 600 meter. Okey, kita dapat kawasan macam ni. Contoh saya nak print kawasan ni je. Trim. Okey, contoh ni kawasan ni kan. Okey, contoh saya nak print kawasan ni. Okey, so saya buat satu REC rectangle. Kita nak print ke atas A4 contoh. Okey, saya ambil titik ni lah. 1,200,000 1.2 juta. Okey. REC 1.2 juta, koma, kosong. Okay, sini kita buat kertas saiz A4 contoh 297,210. Kecil ya, kertas A4.
Ni saya masukkan layer kosong lah. O enter, 10 enter untuk dapat frame. Yang ni saya SC kan, scale F3 on. Ni contoh 100 1000 kali ganda. Okay, 1000 kali ganda mod itu. So kita boleh contoh saya nak masukkan ini, copy, and katakan saya nak print macam ni lebih kurang. Okay. So yang ni kita boleh masukkan dia solid juga. Okay. So kita dapat scale macam ni, 1:1000. So ini adalah apa? Okay, ni Pirate of Caribbean. Kita tengok Caribbean. Okay, yang ni saya tak tahu bangunan apa. Tak apalah. Ni Pirate of Caribbean, cafe semua ada sini kan. Kita tulis Blue Bayou Restaurant, contoh ada situ kan. Okay, so kalau kita nak print A4, bawa sini. Jadi kita tekan align space. Align space, apa yang kita boleh align kan? Kita nak print kawasan je. Jadi saya ambil sini, sini dengan sini. Kita align kan macam ni. So kita boleh offkan ni. Sekejap, saya kena kecilkan sikit sebab tak nampak. Oops. Dia menghalang kawasan ni. Okay, ni dah jadi 1:1000. Kita lockkan dia. Teruskan balik. Okay, contoh saya dah dapat macam ni. Okay, kat model ni, katakan saya nak color dia. Okay, kita nak color dia. Jalan warna yang kelabu. Kita tekan H, enter. Tekan sini dulu. Tekan solid. Escape. Lepas tu yang ni insert, home. Kita tukar color. Contoh saya masukkan dalam layer solid je. Tapi yang ni saya tak nak ikut layer. Home. Kat sini by layer kita tukar color. Contoh color jalan ni. Dan kita tukar, okay, color kalau nak tu kita kena tekan more colors. True color, okay, dia dah true color. Kalau kita print, dia akan jadi color jalan. Okay, contoh bangunan ni saya nak tukar color something. Okay, saya masukkan, okay, tekan H je lah. H, enter. Ni. Okay, yang ni tiga ni kita tukar by layer, kita tukar color, contoh color biru ni, red, biru ni. Okay, dia dah tukar code color untuk true color. Kita true color, dia akan print ikut color yang asal. Okay, so kita tekan sini. So bila dah kita tukar ni sebagai paper, kita boleh tekan empty, multi-text. Okay, sini saya buat Pirates. Okay, sorry. Okay, tukar layer kosong ke empty. Mungkin kawasan ni sampai kawasan ni. Justification tak middle center je. KTBN. Okay, so yang ni apa bangunan apa saya tak pasti. Kita buat contoh macam ni. So kita boleh buat
di IM. Contoh, kita nak tahu jarak daripada sini ke sini. Contoh, saya ambil. Okey. Jarak ni 26 meter kan. Jadi yang ni tukar precision tak kosong je pun okey. 26 meter. Okey, pada equilibrium building dan sebagainya. Sorry. So kita dah dapat ni. Okey, yang ni saya ada pernah ajar, kalau malas nak tengok, nak isi, kita cari satu lukisan yang kita dah buat. Saya tak pasti ada letak. Yang ni boleh tak kena. Yang kita dah lengkap. Okay, yang ni pun saya tak tulis juga. Okay, kalau tak apa, tulis lah. Okay, mtext cost assembly center. Okay, trace Google Map empty. Okay, kita buat satu. Just kita yang ni saya cadangkan middle left, letak sekali. Okay, tulis title Disneyland. Okay, drawing number. Okay, ini kalau dah malas, copy je. Copy. Ambil point ni, kita letak ke tempat yang sama. 1, 2, 3. Okay, jadi kat sini, drawing number, tukar 1, 2, 3, 4. Date, Kyo no Hizuke wa, isu desu ka? Kyou wa, 2026年8、25日ですね。25日、つまり今日はナビムハマッド SAW の誕生日です。おめでとうございます。Hari ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Maulid Rasul. Okay, drawn by Zulfahmi. Okay, siapa nak check? Okay, ID JNKL, ID kita guna 5019932600. Okay, check by MZS. Okay, so scale empty. Lupa tadi. Yang ni just kita ambil left space 1 nisbah 1000. Okay, kalau tak ingat, kita nak tahu, kita tengok dekat sini. Sini tekan paper jadi model. Kat sini ada 0.01 adalah 1 nisbah 1000. Okay, so size ni adalah A4. Copy je. Sini letak sini, letak sini. Okay, yang ni A4 dan yang ni 0. Okay, kalau dah siap, sebab ni gunakan format saya, kita boleh save dulu sekali. Okay, kita save, kita tekan dekat cari folder lah, SPC, design. Okay, saya letak dalam AutoCAD je, apa-apa je lah. Okay, Kyou wa 2026年08に5 trace. Okay, so bila dah, kita boleh tekan print. Okay, print teknik saya ajar, kita boleh terus tekan OK je. Ni pun dia tanya desktop, PC, design, AutoCAD にしてこっちですね。trace.a4. So dia akan keluarkan file macam ni. So ni adalah contoh cara kita nak trace Google Map. Ni saya trace secara rambang je daripada file ni. Mungkin kalau kita trace detail akan lagi tu, tapi yang paling penting jangan lupa ambil yang jarak ni. Ni adalah yang paling penting. So semoga sedikit perkongsian ni dapat memberikan manfaat kepada semua.
kita dapat hasilkan lukisan seperti ini. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.